Yang ketiga, bulan Syawal ini juga hadirin hadirat sekalian adalah bulan silaturahim. Bulan menjalinkan muhibbah dan hubungan kekeluargaan. Baik itu kita tengok alhamdulillah anak-anak kita pun yang di perantauan bila nak sambut bulan Syawal, maka mereka akan beramai-ramailah balik ke kampung halaman masing-masing. Walaupun sekarang pun kita membaca di media sosial orang mengeluh, balik kampung sekarang macam pergi ke Mekah. Lama, berbelah-belah jam baru sampai. Jarak sejam perjalanan 1 kilometer boleh jadi sejam. Orang daripada Kuantan nak ke Muazzam 3 jam. Orang pada Kota Baru nak balik ke Kuala Lumpur ada hok berbelah-belah jam. Macam pergi Mekah. Lama semula. Tapi semuanya ditempuh apa sebab? Kerana kita nak jalin hubungan kekeluargaan kita. Kerana hubungan kekeluargaan tak ada harga. Priceless. Kita penat memang. Tapi dapat duduk dengan mak, dengan ayah, pagi raya, salam cium tangan, itu priceless. Tak ada harga yang boleh dibayar. Baik itu rugilah orang yang mensia-siakan mak ayahnya masih ada. Dia tidak luangkan masa menyambut 1 Syawal bersama mak ayah. Kalau kerana faktor kerja, belajar luar negara tu cerita lain, memang payahlah. Tapi kalau saja-saja, rugilah. Itu sebab Nabi pernah menyebut amin 3 kali. Ketika Jibril doa, Nabi amin. Nabi nak naik tangga mimbar, tuan-tuan pernah dengar hadisnya. Pertama sekali Jibril sebut, celakalah orang hak tempuh sebulan Ramadan tapi tak dapat keampunan. Celaka orang ni. Apa Nabi jawab? Amin. Yang kedua Nabi aminkan doa Jibril apa dia? Celakalah orang hak ada mak ayah tapi dia tak cara ke mak ayah dia, menyebabkan dia tak dapat masuk surga kerana dia tak cara ke mak ayah dia. Dan Nabi jawab amin. Lepas tu kepada anak-anak perantau, janganlah mengeluh, memang penat. Oh, kita cakap bolehlah kita duduk sini. Orang nak balik kampung penat, tuan-tuan. Lepas tu dalam bab ni saya secara peribadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya duduk di Kuantan. Rumah mak sebelah lorong ni. Jadi nak pasang lagu raya, lagu Sudirman, tak dan chorus sampai dah.